Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Uwas Alkoni. Pada hari ini saya akan bermain game Roblox iaitu Drovers Lego dan merupakan game Roblox Malaysia. Macam saya cakapkan masa hari ketiga video untuk channel saya ni, saya akan main game Roblox yang berfaedah sahaja. Yang mengarut tu kita ketepikan, kita ambil yang faedah punya. Jadi korang jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel Uwas Alkoni ini. Tanpa menekan masa, jom kita main. Okey, baiklah. Kita akan join. Okey, dia ada pilihan tempat ya. Sebenarnya sebelum saya tak pernah rekod video ni, saya dah pernah main game ni lah. So mungkin okey. So saya dah main yang bahagian SKV ini. Tapi tak apa, hari ni kita akan pusing-pusing di Pulau Pinang. Okey, kita akan pilih Penang Bridge 2. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita main. Tekan. Okey. Jom kita main sekarang. Okey, ini dia Penang Bridge 2. Okey, untuk pengetahuan korang, kat tepi ni dia ada gambar kereta dan juga yang titik ni. Kereta ni kita boleh spawn. Kita naik kereta apa? Yang bawah ni dia ada menu, setting dan juga donation page. Okey, walhamdulillah. Mana Penang Bridge dia? Sana Habis tu nak lalu. Sekejap. Faham. Kena ni kot sana. Sekejap. Dia punya. Okey. Kita tengok dulu. Dia punya jambatan ni mana? Jambatan. Ini kan? Bukan. Dia punya jambatan ni kan? Betul tak? Maksudnya betul ni. Tapi adjust lah kan. Kita kena lalu. Tak sure lah kita kena lalu mana. So kita spawn kereta dulu. Okey. Naik Ferrari aku okey. Ada Mercedes, Honda Civic, apa lagi? Myvi. Protavera. Kita naik kereta yang Malaysia lah. Yang ni support lah lokal lah. Kita naik Protavera lah. Protavera ni kereta legend tau. Okey, bismillah. Okey, boleh naik. Okey, start vehicle. Okey. Kita ni sikit. Okey, boleh gerak? Okey, boleh gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak lagi kena cepat dia. Jangan lagi sangat. Alamak. Okey, kita akan pergi ke Mina lah. Kita ni dia macam tak boleh kontrol sangat. Okey. Saya tengok kita orang melekat. Okey, kita exit dulu. So nak buang ke? Macam nak buang? Boleh pilih lagi. Okey. Okey, start makan. Nak buat kereta ni senang. Tapi kepada adik-adik yang jangan tidak rasa je. Ni sekadar game sahaja je. Bawa kereta betul-betul lah ke dunia tu lah. Kan. Okey. Tapi kena look sana. Habis. So kita nak lalu mana. Betul lah. Boleh.
Okey. Nampaknya kita tak boleh lalu Team Base tu. So kita pergi mana? Oh. Oh. Uish. Terus je. Tak macam tu. Oh, kejap. Team Base mana? Team Base. Oh. Okay. Okay. Oh. Alamak. Nampak tak? Nampak tak korang? Sikit boleh masuk. Ada satu sini saya main game ni, tengah main game ni. Tengah jalan-jalan, terkeluar dengan raja, tak boleh masuk. Dia macam tayar dia punya jalan tol dia terlalu tebal. Sudah. Nampak tak? Jadi korang kena hati-hati ya, jangan jadi macam saya ni. Bawa ni. Ini semana? Saya tak pasti. Ini sana kan? Sana. Tengok saya buat dia. Ini lebih raya je ni. Masih boleh pecah. Kejap. Kita baca dulu. Jabatan Pulau Pinang. Jabatan. Oh tu jabat apa? Sudah. Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Nama penuh dia Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Korang kena tahu tempat Pulau Pinang ni, nama sebenar Jabatan Pulau Pinang ataupun nama sebenar Penang Bridge adalah Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Bapak dia Muazzam Shah, Sultan Pahang ya. Okey, kena lalu sana. Okey, set. Okey, kalau korang nak lari dekat Penang Bridge ni, korang kena lari. Sebenarnya kalau berlari raya tapi dia penyambut satu. So kalau korang nak main, korang carilah sudah sekarang sendiri. Sempat mungkin. Buka terus. Dia ni kan, dia petak mana tu. Dia punya yang buka petak mana tu kan. Dia boleh tutup. Kalau kita sampai petak ke hujung, dia buka. Lalu dia buka terus. Mandi ya. Okey, bismillah Allah. Kita dah sampai. So nampak tak korang? So kita kena bawa hati-hati ya. Sebenarnya saya ni belum ambil lesen lagi. Kita baru belajar. Main kereta dan game je. Bawa kereta dan game Roblox je. Betul-betul tak pernah lagi. Kita bawa betul-betul lah. Yang tak ambil lesen bawa kereta betul-betul lah habis. Bawa member. Nampak tak kan? Saya terbawa petang lagi. Dia ada keselan tu. Apa lah, Bira lagi baju lah. Ni main Bira betul. Malah kan, dia tengok. Macam Bira pun boleh tau. Betul legend. Okay. Sorry ya. Terbawa melebihi had lagi. Kalau bawa betul-betul dengan dia macam saya ni dalam game tak boleh. Kalau betul-betul lah jangan sebab dalam game ni aku ni kalau nak pergi Penang Bridge ramai orang bawa
betul. Naik motor apa semua. So jangan buat lagi. Ni sekarang tak ada orang ni. Boleh. Okay, kita nak tengok player dia dulu. Player dia lambat. No. Seorang je. Ni kita kata satu. Tadi awal-awal ada orang kau. Last. Dia tak ada orang. Dia seorang je. Sini. Okay. Kebanyakan kan. Saya sekarang ni tengah main seorang kan. Kebanyakan ni dalam game ni orang pilih yang level pertama. Kalau saya tu sikit je. Sikit untuk pergi ambil semua. Masih tengah duduk ni. Sampai ni sabar lah dek. Tak nampak lagi dia punya segitiga tu. Biasanya zaman kan ni pendek macam ni je. Panjang. Memang dia ada nama dia iaitu Jambatan Sultan Abdul Samad Muazzam Shah. Abdul Halim. Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Bapa dia Sultan Pahang. Dia Sultan Pulau Pinang. Pulau Pinang tak ada Sultan. Asalnya lupa apa. Tak tahu apa Pulau Pinang dulu ada Sultan ni. Sekarang ada Kuwaiti je. Tak tahu lah. Tapi yang tahu Muazzam Shah tu bapa dia. Bapa dia Sultan Pahang. Anak Sultan Abdullah. Sultan Pahang sekarang. Tak nampak lagi dia punya segitiga je. Okey, kita ini berapa lebih ni? So, selamat tinggal semua.
Okey, sudah habis ya dengan mengakhiri terjun. Baiklah saya rasa ada orang tu. Tengok. Seseorang dia. Ya, cakap. Ni siapa ni? Hello, Assalamualaikum. Oh, ni motor. Siapa lagi tinggal ni? Citra bawa. Kereta palsu je. Ha? Kereta palsu je ke? Ada orang ke? Dia. Tak apa. Ni motor ni dia tadi bergegar. Palsu ke? Oi, boleh bawa oh. Okey. Ni last video. Kita try bawa motor. Bawa motor susah sikit dah bergegar. Tak tahu kenapa bergegar ni. Nampak? Nak bawa susah. Nampak? Okey, kita try bawa motor. Tak dengar bunyi motor. Takut bunyi senyap je. Apa dah 10 bateri. Kita mengakhiri dengan terjun dari jalan. Jom. Macam mak rempit ada jalan Serius tak dengar bunyi motor langsung. Serius memang tak dengar bunyi motor tak dengar langsung. So kita okey. Jalan dulu. Kita akhiri dengan reset. Okey. Cik. Nampak tak cantik pemandangan. Itu laluan kita tadi. Okey. So cantiklah pemandangan dia. Okey, saya rasa itu saja game kita video kali ini, iaitu kita main game Roblox Drover ke Driver? Drover Lego. Drover Lego. Tak tahu macam nak sebut. So ini kali kedua saya buat video main game Roblox. Sebelum ni pada video pertama main game Roblox saya main gila beraya. Tapi disebabkan dah lama nak main, sebab saya macam asyik buat video tazkirah, buat video azan. Apa lagi? Baru-baru ni saya buat video nyanyi, apa lagi? Buat video dubbing apa semua. Sampai terfikir, nak rasa macam nak main Roblox lah. Dah halang dah buka Roblox tadi. Kita buatlah video main Roblox kan. Okey, baiklah, saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Jadi dengan mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.